Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anis binti Muhammad Syukri. Dari Seksyen 3 ingin mengulaskan tentang tajuk ibu bapa sibuk, macam mana nak luang masa dengan anak. Pengenalan ringkas tentang topik ini ialah ramai ibu bapa mempunyai jadual waktu kerja yang sangat padat sehingga mereka suka untuk meluangkan masa bersama anak-anak mereka. Walau sibuk, ibu bapa itu perlu memainkan peranan penting dalam perkembangan emosi, fizik, pembelajaran anak mereka lah, supaya mereka tidak rasa diabaikan oleh ibu bapa mereka. Seterusnya, luangkan bersama anak-anak mereka ni tak semestinya lama, tetapi perlu berkualiti dan memberi perhatian yang sepenuhnya kepada mereka. Selepas contoh situasi yang kita boleh ambil adalah macam ibu bapa bila ibu bapa tu balik kerja, mereka terlalu penat dan rasa letih. Mereka lebih meluangkan masa dengan telefon bimbit di dalam bilik daripada menanyakan soalan kepada anak mereka bagaimana hari ini sekolah. Ibu bapa berasa penat lalu lebih banyak menggunakan telefon bimbit untuk berehat di dalam bilik. Yang si anak ni pula dia nak bercerita, nak bercerita tentang aktiviti harian mereka dekat sekolah, tetapi ibu bapa mereka tu layan tak layan je, indah tentang anak mereka. Anak itu berasa kurang mendapat perhatian yang cukup dari ibu bapa mereka, dan disebabkan itu lama-lama anak itu mereka berasa sedih dan kurang mendapat kasih sayang yang cukup daripada ibu mereka. Penerangan ringkas tentang tajuk ini ialah anak-anak ni dia sangat menghargai masa yang diluangkan bersama ibu bapa mereka, walaupun hanya beberapa minit sahaja. Contohnya ibu bapa itu mengajak anak mereka makan malam bersama, meluahkan cerita yang anak tu baca buku cerita sebelum anak-anak mereka tidur. Atau ibu bapa ni berbual tentang aktiviti harian untuk mengeratkan silaturahim mereka, untuk membantu mengeratkan hubungan sesebuah kekeluargaan tersebut. Di mana bila ibu bapa mereka ni mendengar bila ibu bapa mereka ni mendengar luahan isi hati anak mereka tu, mereka rasa mereka lebih disayangi dan diberi perhatian yang cukup dan dihargai oleh ibu bapa mereka, kerana ibu bapa mereka ni mendengar luahan isi hati anak mereka. Cadangan kepada ibu bapa mereka, ibu bapa mereka boleh menetapkan masa khas bersama anak-anak setiap hari, walaupun hanya 15 minit hingga 30 minit sahaja. Walaupun selain itu, ketika ibu bapa ini bersama anak-anak mereka, ibu bapa perlu mengurangkan masa dengan telefon bimbit apabila mereka meluangkan masa bersama anak mereka, seperti membuat aktiviti melukis, mewarna dan membaca buku. Pada hujung minggu pula, ibu bapa ni boleh membawa anak-anak mereka bersia-sia di luar, di taman, dan melakukan aktiviti bersama keluarga. Contoh ayat ataupun tindakan untuk ibu bapa tersebut ialah mama sibuk tadi, sekarang mama nak dengar adik ceritakan apa yang berlaku dekat sekolah. Rumusan pendek pula,
itu bukan penghalang untuk ibu bapa tersebut meluangkan masa bersama anak-anak mereka. Di samping itu, hubungan kekeluargaan mereka, anak itu juga membesar dengan lebih gembira dan yakin diri dalam diri mereka.